Agak memalukan apabila baru-baru ini seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS berasal daripada Sarawak telah mengutus sepucuk surat kepada Premier Sarawak Abang Jo, dan Abang Jo telah respon surat daripada rakyatnya itu. Apa yang Abang Jo nyatakan bahawa bukan dalam bidang beliau, memang betul, cuma kita alu-alukan dan kita hargai peranan Abang Jo. Dia mau bawa isu ini ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu peringkat pusat, melalui KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, Dr. Zamri Abdul Kadir, menterinya. Tahniah Abang Jo, kamu adalah seorang pemimpin yang mempunyai wawasan tinggi untuk membantu rakyat, sama ada rakyat kamu Sarawak maupun rakyat di Sabah sendiri. Kita agak duka cita orang Sabah. Mana peranan pemimpin-pemimpin JRS, pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan yang membentuk kerajaan hari ini. Kenyataan daripada Mustafa Sakmud, sabar, dia cakap, jangan burukkan nama UMS, nama universiti. Isunya di sini, tidak ada sesiapa pun yang memburukkan nama universiti. Yang dapat keburukan nama universiti, kamu tanya diri kamu sendiri bah. Kamu merupakan ahli Parlimen Sepanggar. Universiti Malaysia Sabah UMS berada dalam Parlimen Sepanggar. Apa yang kamu boleh bantu? Selaku Timbalan Menteri dalam Kerajaan Madani, apa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang kedua, kamu tanya Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, apa peranannya sebagai Naib Chancellor untuk mengatasi masalah ketiadaan air di bumi UMS. Yang ketiga, kamu tanya Menteri Kerjaya Raya Syahirmi Yahya yang mengetuai isu ini ataupun peranannya sebagai menteri dalam bidang kuasaannya. Dulu apabila ada pelajar membuat demo, menghantar notis demo, memo kepada kerajaan, dia ini Syahirmi dan ada seorang lagi adun pintasan itu macam berkelakuan macam Samsing, mahu membuat provokasi kepada pelajar. Apa peranan dorang? Selesaikah? Dan keempat, kamu tanya sendiri kerajaan JRS plus Pakatan Harapan. PKR duduk dalam kerajaan JRS hari ini. Apa peranan Haji Ji selaku Ketua Menteri Sabah kerajaan JRS dalam mengatasi isu kerosakan, ketenatan isu air di bumi Sabah dan juga di UMS khususnya? Inilah empat pihak kamu kena tanya, termasuk diri kamu sendiri Mustafa Sakmud. Jangan salahkan orang lain dalam isu kelemahan pentadbiran kerajaan Haji Ji, JRS dan plus Pakatan Harapan. Jangan salahkan orang lain. Bukan orang lain yang memburukkan nama universiti. Kami tidak pernah memburukkan nama universiti. Yang kami tekankan hari ini, kelemahan urus takbir tata kelola kerajaan Haji Ji Nor selaku Ketua Menteri Sabah dan kerajaan JRS.